أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, insyaAllah kita masih lagi ada di dalam hadis yang ke-5 daripada hadis Al-40 peristiwa akhir zaman karangan Syekh Fahmi Zamzam Abu Ali An-Nadwi Al-Maliki, nafa'anallahu bi'ilmihi fid darain amin. Umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Ana Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wal nasara, qala faman. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pasir pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ia Yahudi dan Nasrani yang kamu maksudkan? Nabi SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Hadis riwayat Muslim. Sebenarnya kita bahas dah, kita dengar kefahaman daripada hadis ni. Jadi hari ni kita nak baca seperti lalu apa yang disebutkan daripada hadis ni. Keterangan hadis ini membawa satu peringatan besar daripada Nabi SAW bahawa akan datang satu zaman di mana sebahagian umat Islam terlalu cenderung meniru cara hidup umat terdahulu, khususnya Yahudi dan Nasrani, tanpa menilai sama ada ia selari ataupun bercanggah dengan ajaran Islam. Nabi kata, kamu akan mengikut, betul ataupun tak, ikut apa yang dibuat oleh Barat, apa yang dibuat oleh Yahudi, apa yang dilakukan oleh Nasrani, semuanya akan diikut. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ungkapan sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal menunjukkan betapa telitinya peniruan itu berlaku. Masya Allah. Maksudnya dia buat sehasta, kita buat gitu. Sejengkal, maka kita buat lagu tu juga. Masya Allah. Begitu teliti apa yang dilakukan oleh pihak Barat, Yahudi dan Nasrani, maka orang Islam akan buat di akhir zaman. Bukan sekadar dalam perkara yang besar, bahkan di dalam kebudayaan, pemikiran, gaya hidup, hiburan, akhlak dan nilai kehidupan. InsyaAllah dalam bab budaya, dalam bab pemikiran, semuanya mengikut pandangan alam Barat. Cara Barat berfikir, cara Yahudi dan Nasrani fikir, gaya hidup bermewah-mewah, dalam bab materialisme, dalam bab kebendaan, semua mengikut kepada gaya hidup Yahudi dan Nasrani. Hiburan, baru ni pun berlaku di Selangor ni. Hiburan tu bukan daripada Malaysia, tapi dibawa ke Malaysia. Dan untuk hibur untuk masyarakat Malaysia. Masya Allah, pelik. Dan akhlak dan nilai-nilai kehidupan.
Dan ni pun banyak benda perkara yang mana kita melihat perkara tu bercanggah dengan pandangan alam Islam. Sepatutnya kita tengok satu perkara tu dan menilai kehidupan tu mengikut kepada cara Islam pandai. Tapi sudah berubah. Bahkan menjadi kita banyak melihat satu perkara tu atas kehidupan, atas cara pandang barat. Ada yang kata cara pandang sekularisme, ada yang kata cara pandang kapitalisme, pragmatisme, macam-macam isma dimasukkan. Jadi diajarkan kepada umat Islam. Okey, teruskan. Namun manakala perumpamaan masuk ke dalam lubang biawak pula membawa maksud mengikuti sesuatu yang jelas buruknya, sempitnya dan tidak bermanfaat dan tidak munasabah. Lubang dak adalah lubang yang kecil dan kotor dan busuk, insya-Allah. Dan tetaplah walaupun benda tu mustahil akal, mustahil manusia boleh masuk dalam lubang dak, orang akan ikut juga. Nabi kata manusia akan ikut juga walaupun benda tu mustahil bercanggah dengan akal pun akan buat juga. Jelas buruk, sempit, tidak bermanfaat dan tidak munasabah. Maksudnya ada manusia yang sanggup mengikuti sesuatu trend ataupun budaya hanya kerana ia popular. Tengoklah ni dekat TikTok dan sebagainya, naik satu trend, nak jenis nari lagu tu, pakai ikut juga. InsyaAllah jenis cara ambil video lagu tu, orang ikut juga. Allah, apa yang dia buat barat kita ikut. Ini berlaku di dalam masyarakat kita. Ini kena banyak didik pada anak-anak kita supaya nilai ke satu benda tu adakah sesuai dengan nirata syarak ataupun tak. Jadi kita nak tengok benda tu molek ataupun tak, tengok gapo syarak kata. Syarak kata benda tu molek sesuai dengan adat Islam, maka buat. Tapi kalau tidak sesuai, maka tinggalkan, jangan buat. Maka kita kena tegur benda yang maksiat berlaku di kalangan kita ni, kena tegur. Kalau tak, datangnya bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut kan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada ujian bala yang mana akan menimpa kamu, tapi bukan menimpa orang yang buat jahat saja, tapi akan menimpa kepada seluruh masyarakat kerana maksiat yang berlaku. Maka kena jaga benda tu. Tadi orang kata kan, jangan jaga tepi kain orang. Kena jaga juga. Jangan jaga tepi kain orang ni maksud kata, orang peribahasa Melayu kata, jangan jaga tepi kain orang dengan maksud kata ngopak dan sebagainya. Tu masalah ya. Dalam hal keburukan ni jangan jaga ke tepi kain orang, tapi dalam jaga tepi kain orang pada hal kebaikan, kita nak tolong orang yang ni sakit, jiran kita sakit, kau dia lah. Tu silap. Dalam bab tolong menolong, tu di dalam bab mencegah maksiat, tu kena jaga. Tu kena saling memperingati. Tapi dalam bab jaga tepi kain orang pada sudut kita buat mengopak kepada dia hak tu, sungguhlah jangan duk jaga hak orang tu. Tapi kalau dia sakit, kalau kita tak jaga tepi kain dia, berat lah. Siapa nak tolong dia? Di situ. Jadi pada sudut kebaikan tidak menjadi masalah. Okey. Jadi hanya kerana mengikuti satu trend ataupun budaya, hanya kerana ia popular, walaupun ia merosakkan agama, akhlak dan identiti diri. Ni kan orang buat lagu tu LGBT masuk juga, padahal dia bercanggah dengan akidah dan adab Islam. Namun hadis ini perlu difahami dengan adil dan seimbang. Islam bukan melarang umatnya mengambil manfaat daripada tamadun lain seperti teknologi, ilmu perubatan, pengurusan dan kemajuan dunia yang baik. Islam tak larang, walaupun benda tu daripada Yahudi dan Nasrani. Contohlah ni, teknologi apa ni? Artificial intelligence namanya ni. Benda tu daripada orang Yahudi Nasrani. Adakah kita dilarang untuk mengambil manfaat daripada dia? Kereta daripada dia, Toyota lah, Ford lah, apalah, BMW lah, Tesla lah. Kita tidak dilarang untuk mengambil manfaat daripada dia.
Cuma khusus pada kereta Tesla ni, sebab Tesla daripada Elon Musk ni antara apa ni, dia antara penyokong Zionis yang cukup zahir lah, jelas dia menunjukkan apa ni, sokongan kepada Zionis. Maka kalau boleh elakkan lah kereta Tesla ni, sebab dia ni penyokong Zionis yang secara jelas menyebut bahawa dia sokong kepada negara Arab Israel. Maka kena, kalau boleh elakkan kereta tu. Tapi kita tidak dihalang untuk mengambil manfaat daripada teknologi daripada mereka. Banyak telefon dan sebagainya. Kan ada orang kata kan, dah kita tak boleh ikut Yahudi dan Nasrani, set dia pakai kereta, kita tak boleh pakai kereta juga. Nah, bukan maksud lagu tu. Tak boleh ikut Yahudi dan Nasrani pada sudut perkara yang merosakkan, perkara yang menjatuhkan agama, imej dan maruah Islam. Itu tidak dibolehkan. Tetapi kalau pada sudut ilmu, benda-benda yang molek, yang ada kebaikannya di dalam Islam juga, tidak menjadi masalah. Seperti mana hadis yang kita baca semalam, Nabi SAW ketika mana masuk ke Madinah, Nabi tanya orang Yahudi, "Wak apa hari ni? Apa puasa ni?" Maka orang Yahudi pun kata, "Kami berpuasa kerana hari ini adalah hari diselamatnya Nabi Musa AS dan pengikutnya daripada Fir'aun dan tentera dia. Maka kami pun puasa kerana bersyukur kepada atas keselamatan Nabi Musa." Maka Nabi kata, "Kami lebih aula kepada Musa berbanding kamu." Maka Nabi pun suruh puasa juga. Yang mana asalnya berpuasa itu dimulakan oleh kafir. Tetapi Nabi juga buat bukan kerana nak tiru kafir tak, tetapi kebaikan berkaitan dengan nak bersyukur kepada Nabi Musa lebih utama kepada orang Islam. Jadi pada sudut kebaikan tidak menjadi masalah. Okey. Bahkan Islam menggalakkan hikmah dan ilmu itu diambil daripada mana-mana pihak pun selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Ini jelas kita tahu bahawa ilmu sama ada daripada tamadun barat ataupun Yahudi dan Sunni pun tidak menjadi masalah lagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Orang yang mengaji akidah, dia akan ambil ilmu daripada Aristotle. Orang yang mengaji akidah dalam bahasa ilmu mantik dah, bukan akidah, bahasa ilmu mantik, nak bagi pihak akidah, ilmu mantik, ilmu logik ni disusun oleh siapa? Disusun oleh Aristotle daripada tamadun Yunani Greek, tamadun Yunani purba dulu. Disusun oleh Aristotle. Aristotle ni orang kafir ke? Kafir. Aristotle ada guru ada nama Plato. Plato ada guru pula nama Socrates. Jadi semua ni tidak beriman pada Allah belaka ni. Bahkan ada sebahagian falsafah daripada Aristotle ni bercanggah dengan Islam. Antaranya dia kata dunia ni adalah qadim. Dunia ni azali. Tidak diciptakan. Maksudnya tidak dicipta macam Tuhan lah. Maksudnya dunia ni kekal. Itu salah satu pandangan dan itu bercanggah dengan akidah Islam. Tetapi mantik, kaedah berfikir itu seluruh tamadun ada. Cuma disusun ilmu tu oleh Aristotle. Maka diambil oleh ulama Islam dan dibersihkan. Bersih. Maka diajarkan kepada umat Islam. Sampai lah ni kita belajar, orang yang mengaji kitab mantik, misalnya mantik, idah mubaham, apa-apa saja, sunnah munawwarah, kita akan balik kepada siapa dia peletak al-wadhi' kepada ilmu mantik? Aristotle dalam bahasa Arab. Jadi nak ambil ilmu ataupun hikmah daripada mana-mana pihak tidak menjadi masalah selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Namun yang ditegur oleh hadis ini ialah meniru cara hidup barat yang merosakkan iman akhlak, mengagungkan budaya luar sehingga memandang rendah kepada Islam, menghilangkan jati diri Muslim, serta menerima pemikiran yang bercanggah dengan wahyu tanpa tapisan. Ini yang diperingatkan oleh Nabi SAW kepada empat perkara ni. Jangan tiru cara hidup satu-satu kaum sehingga merosakkan iman dan akhlak kita.
Hadis ini hari ini sabda Nabi SAW dapat dilihat apabila ada yang malu menampilkan identiti Islam. Masya Allah. Ambillah ni kita tengok sayang-sayang kita lah. Kalau kita nak tengok di antara orang lelaki dengan orang perempuan, yang mana lebih Islam pada zahir. Secara mudahnya boleh tengok, boleh kata orang perempuan adalah lebih Islam pada zahirnya. Sebab orang perempuan bila duduk di rumah pakai tudung. Tapi orang lelaki boleh tak dia pakai, boleh tak kalau dia tidak pakai piyah? Boleh, tak ada masalah. Jadi pada sudut zahir Islam tu, orang Tina lebih Islam kalau kita tengok. Sebab kalau kita orang lelaki kalau tak papi apa tak ada masalah, bukan tunjukkan orang. Tetapi malu untuk menunjukkan identiti Islam dengan letak piyah. Malu, masya-Allah. Jadi pada sudut Islam tu orang puan mana? Orang puan mana pada sudut Islam, zahir Islam tu berbanding dengan orang lelaki. Jadi kalau letak piyah atas kepala. Kalau tak ada piyah pun letak pakai baju yang menunjukkan adanya Islam, adanya identiti Islam. Suka kurang. Sebab tu sebagai pada ulama tak benar ni kita pakai baju lengan pendek ni sebagai pada ulama. Sebab apa? Sebab tangan ni juga dinamakan aurat kerja. Aurat kerja, tapi hukumnya makruh kalau kita ni tak pakai lengan pancing maksudnya. Kalau pakai lengan pancing sekurang-kurang. Tapi boleh ya nak buka. Boleh buka dah. Pada sudut untuk bekerja dan sebagainya tak ada masalah. Aurat kerja ni kepala ke atas, siku ke bawah, lutut ke bawah. Itu aurat kerja. Yang mana hakikatnya orang puan pun tak boleh tengok pada bahagian tu, tak boleh tengok. Kalau tengok pun haram, tak boleh. Orang puan tengok pada orang lelaki yang ajnabi tak boleh kat situ. Jadi ada yang malu menampilkan identiti Islam. Yang kedua, lebih bangga dengan budaya hiburan yang melampau. Masya Allah. Orang tu kuat dengan orang ni. Banyak berlaku ikhtilaf di antara lelaki dengan puan. Ramai ni pun tak dikenal dah. Orang puan, orang lelaki dengan puan ni lelaki bini kau. Kerana berlakunya pergaulan bebas. Ikhtilaf, hiburan yang melampau. Pergi sana, pergi konsert ni dan macam-macam lah. Masya Allah. Tak nak kata lah. Itu muncullah di Kelantan ni. Tak ada sangat konsert-konsert lagi tu. Walaupun ada juga, cuma kita tidak dizahirkan dengan besar. Cuma kalau kita tengok di negeri-negeri Selangor dan sebagainya tu, maka tu benda tu cukup jelas dan cukup zahir. Dan mengikuti trend tanpa batas halal dan haram, menganggap agama sebagai penghalang kemajuan. Masya Allah. Ini lebih lagi. Anggap ke agama ni adalah satu kemunduran. Bahkan agama ni lah adalah satu bentuk kemajuan. Dengan adanya agama, dia akan menapis segala benda-benda yang kotor, yang tidak sepatutnya ada kepada orang itu. Dia akan membersihkan segala benda maksiat yang mana tidak patut kepada orang itu. Maka agama hakikatnya adalah satu kemajuan, bukannya satu bentuk kemunduran. Bapa orang fikir agama ni adalah satu bentuk kemunduran kerana dia mengambil daripada pandangan alam barat. Macam mana? Ketika mana berlaku di Eropah, ketika mana nak berlakunya zaman gelap Eropah, ketika itu Islam ni cukup maju dengan peradaban ilmu, teknologi dan sebagainya. Bila mana Islam ni makin lama makin kurang, makin lama makin susut mundur, ilmu diambil daripada tamadun Islam masuk kepada Eropah. Masuk ke Eropah, makin lama Eropah makin maju dengan ilmu. Pada waktu tu, waktu kegelapan Eropah, gereja ni, pihak agama gereja ni, dia tak boleh bagi orang ni berfikir berkaitan dengan ilmu dan sains-sains ni, tak boleh. Maka dia tekan, gereja ni menekan golongan masyarakat, jangan berfikir, terima saja apa Bible kata terima. Maka masyarakat pada waktu tu dia ni rasa trauma dengan agama, trauma. Bila mana Islam ni bawa akal, bawa kemajuan pada akal, maka dia ambil akal dan dia menidakkan agama. Maka benda tu dan itu yang dinamakan sekularisme. Maka sampailah kepada kita
pada hari ini. Siapa? Sekularisme dan liberalisme. Siapa pada hari ini? Jadi masalah sekular ni, kata Profesor Syed Naqib Al-Attas, dia kata masalah sekular bukan masalah orang Islam, tetapi masalah orang bukan Islam, orang kafir. Masalah sekularisme ni sebab orang Islam maju dengan adanya agama. Maju dengan adanya agama. Tetapi orang bukan Islam maju dengan tanpa agama. Itu masalah dia, bukan masalah kita. Tetapi kita ni dicedok dan dipaksa mengikut pandangan alam mereka. Itu yang bahaya. Dan menilai kejayaan hidup hanya dengan ukuran material semata-mata. Ini lebih-lebih lagi lah cara hidup barat. Yang mana kalau kita tengok di Amerika, dia ada satu slogan dinamakan American Dreams. Ini impian orang-orang Amerika. Kalau pernah tengok ini, impian orang-orang Amerika nak rumah besar, nak kereta besar, nak semua benda yang mewah-mewah. Maka ini ialah ukuran kejayaan, iaitu pada sudut material saja. Tapi dekat hati kosong, hilang rohani tu tak ada. Dalam masa yang sama kita juga perlu berhati-hati agar tidak terus menuduh semua perkara yang moden ataupun semua budaya luar itu sebagai label Yahudi dan Nasrani. Jadi bukan semualah. Yang mana benda hak moden ni Yahudi Nasrani berlaku ada juga. Islam mengajar umatnya berlaku adil, matang dan berilmu. Yang salah ialah apabila sesuatu budaya itu membawa kepada kerosakan akidah, ibadah, akhlak dan menjauhkan manusia daripada Allah. Daripada sudut akidah, ada tak kita umat Islam ni tiru kepada orang Yahudi Nasrani? Ada. Macam kita kata kan, ada yang kata Nabi Muhammad tu jadi Allah, seperti mana orang Kristian kata Nabi Isa jadi Tuhan. Ada berlaku dalam masyarakat Islam. Di mana dia jumhur ajaran Sihak. Dia kata Nabi Muhammad tu adalah pangkatnya Allah. Itu berat. Itu perlu ditekankan balik. Nabi sebutkan la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana abdu. Jangan angkat aku seperti mana orang musyrikin, orang Nasrani mengangkat Nabi Isa. Jangan angkat. Sesungguhnya aku ni hamba Allah. Itu pada kerosakan akidah. Kalau benda ni tidak ditapih, maka lebih-lebih daripada sudut akidah, syariat dan akhlak ni, kalau hak ni tidak dibetulkan, maka Islam tak ada apa. Sebab semuanya ikut kepada Yahudi dan Nasrani. Hak ni kena jaga. Ibadah, kerosakan ibadah dan akhlak atau menjauhkan manusia daripada Allah. Okey, kesimpulan. Hadis ini adalah satu amaran supaya umat Islam mempunyai prinsip dan jati diri. Kena ada prinsip dan jati diri. Kalau orang buat jahat, orang Yahudi dan Nasrani datang ke satu ideologi kepada kita, waqtinu anfusakum. Nabi sebutkan la takunu imma'ah. Jangan kamu jadi pok turut, jangan jadi pok turut. La takunu imma'ah. Jangan jadi pok turut. Orang buat kita buat, orang buat kita buat. Walakin waqtinu anfusakum. Nabi kata kamu kena tetapkan jati diri kamu. Nabi kata kalau orang buat zalam, kalau orang buat jahat, kamu buat jahat, itu adalah waktu. Tapi walakin waqtinu anfusakum, tapi tetapkan jati diri kamu. Kalau orang buat jahat kamu, fala tazlimu, jangan buat jahat. Maksudnya kita ada jati diri kita. Kalau orang ajuk pada minum arak lah, wak babi, kena tetap jati diri. Seperti mana berlaku zaman sekarang ni, kata nak wak kandai babi lah, macam-macam lah. Dan pemerintah nak buat juga, tetapi dihalang oleh raja. Jadi raja ni adalah pemimpin yang menjaga agama. Suatu pemimpin sebenarnya kita adalah raja yang menjaga benar-benar agama kepada satu masyarakat. Jaga. Jadi kena ada mempunyai prinsip dan jati diri. Yang kedua, menapis pengaruh luar dengan ilmu. Jadi nak tahu ni adalah fitnah daripada Yahudi dan Nasrani, berhajat pada ilmu. Yang ketiga, mengambil manfaat daripada perkara-perkara yang molek, walaupun daripada Yahudi dan Nasrani, tak ada masalah. Dan yang keempat, tidak hanyut dalam budaya yang merosakkan agama serta nilai
kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam budaya yang merosakkan agama. Ini daripada hadis ni. Walaupun kita nampak hadis ni sikit, tetapi benda ni, hadis ni menjadi panduan kepada kita ni supaya tidak masuk kepada budaya dan perkara yang merosakkan agama, yang mana mengikut kepada Yahudi dan Nasrani. Adalah secara umum berkaitan dengan hadis yang kelima. Jadi kena lebih-lebih lagi lah kita berada di akhir zaman. Kita ni banyak perkara yang mana kita sudah ikut kepada Yahudi dan Nasrani. Cukup banyak perkara. Orang Yahudi dan Nasrani ambil riba, orang Islam pun sudah ambil riba. Orang Yahudi dan Nasrani minum arak, maka arak pun mula dimudah-mudahkan di dalam negara Islam. Antara di Arab Saudi. Di Arab Saudi dia ada buat alkohol free. Alkohol free maksudnya minuman tu nama bir, tetapi tak mampu. Sudah dimudah-mudahkan kepada agama Islam. Masuklah kepada tawaduk Islam. Masuklah. Banyak lagi. Zina dipermudahkan lah. Dipermudahkan, insya-Allah. Tapi yang berlaku, orang nak kahwin disusah-susahkan. Ni kena mudahkan. Nabi sebut khairun nikahi aisaru, sebaik-baik pernikahan yang paling ringan perbelanjaan dia. Jadi bagi mak ayah pun kena mempermudahkan perkahwinan ni, supaya sebab ni pun masyarakat makin lama makin rosak ya. Kena memudahkan perkahwinan. Kalau kita tengok dekat barat, berlaku disebabkan berlakunya banyak zina dan sebagainya, maka rosak kehidupan masyarakat tu, rosak start daripada keluarga. Jadi bila keluarga tu rosak, tidak ada ibu dan ayah, maka seluruh negara rosak. Sebab negara ni bermula daripada keluarga, masyarakat, negeri, negara. Jadi bila keluarga ni rosak, maka rosak seluruh negara. Tapi kalau dan benda tu sedang berlaku di Malaysia. Berlakunya banyak anak zina dan sebagainya ni, banyak sangat. Maka bila tak ada masyarakat yang dijaga dengan molek, maka negara akan hancur sekali. Negara akan rosak. Lebih-lebih lagi lah, lah ni orang tak senikah. Masya-Allah, orang tak senikah, dan kadar kesuburan di Malaysia ni makin lama makin menurun. Dan ada hak nikah pun tak si anak. Lagilah merosakkan lagi apa ni? Kesuburan tu lebih merosakkan. Sedangkan Nabi SAW menyukai kepada umat yang ramai, yang berkualiti lah. Nabi sebut ini apa ni? Bikumul umam yaumal qiyamah. Tak ingat daripada hadis tu. Aku suka kepada umatku yang ramai. Nabi suka kepada umat yang ramai. Wallahu a'lam bissawab. Ini berkaitan dengan hadis yang insya-Allah kita akan masuk pada hadis pada minggu. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa waffiqna tawfiqas salihin waj'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il maghdulin. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله